Kalau kita ada simpanan duit tunai yang banyak, anda pun tahu apa akan jadi. Pelik tapi benar tentang seorang penabung emas. Apabila kita dah mula menabung emas, jarang sekali terlintas di fikiran kita untuk menjual emas itu. Malah semakin lama kita menabung emas, semakin sayang dan tak terasa kita nak menjual emas kita. Apabila kita dah miliki simpanan emas, terutamanya emas yang bersaiz besar seperti 1 kilogram jongkok emas ataupun 100 gram jongkok emas, kita dah mula rasa ketagih dan kita akan rasa nak kumpul lebih banyak simpanan emas, nak menabung lebih banyak emas di akaun simpanan emas Physical Gap supaya kita boleh memiliki kepingan-kepingan emas yang kita boleh keluarkan daripada akaun emas Gap. Dari situ lahirlah disiplin dalam diri kita untuk terus konsisten dan sabar menabung emas di akaun emas Gap. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan tabungan emas dengan ilmu Hafizul bimbing sebaiknya.